Tak lapuk dek hujang, tak lekang dek panas. Begitulah indahnya warisan makanan tradisional yang menjadi khazanah bangsa dan lambang identiti negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penerajuk acara Barisan Hakim Arif Lagi Bijaksana. Seterusnya, hadirin yang sentiasa dekat di jiwa. Apa khabar pewaris makanan bangsa? Hadirin, mengapakah pelancong sanggup beretasi benua dan lautan? Hanya untuk menikmati semangkuk laksa, sepinggang nasi kerabu atau sepotong dodol tradisional? Jawapannya mudah. Mereka bukan sekadar mencari makanan, tetapi sedang memburu pengalaman, sejarah dan budaya yang tersimpan di sebalik setiap hidangan. Hadirin yang budiman, berdirinya saya pada hari ini untuk mengupas sebuah tema yang cukup dekat dengan jiwa rakyat Malaysia, iaitu pelancongan gastronomi, memartabatkan makanan tradisional. Hadirin sekalian, makanan tradisional bukan sekadar pengalas perut. Di dalamnya tersimpan kisah nenek moyang, nilai budaya dan identiti bangsa. Setiap rempah yang ditumbuk, setiap santan yang diperah dan setiap resepi yang diwarisi membawa cerita tentang kehidupan masyarakat terdahulu. Apabila pelancong menikmati nasi dagang di Terengganu, laksa Sarawak di Bumi Kenyalang atau rendah di kampung-kampung tradisional, mereka sebenarnya sedang menjelajah sejarah Malaysia melalui cita rasa. Bukankah itu satu bentuk pelancongan yang luar biasa? Hadirin yang saya hormati, pelancongan gastronomi juga menjadi jambatan ekonomi yang menghubungkan warisan dengan kemajuan apabila makanan tradisional mendapat perhatian pelancong. Para peniaga kecil, pengusaha makanan dan penduduk tempatan turut menerima manfaat. Gerai kecil yang dahulunya tersembunyi menjadi tumpuan ramai resipi turun-temurun yang hampir dilupakan kembali mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam kegairahan mengejar makanan segera dan budaya luar, adakah kita sanggup melihat kuih tradisional hanya 3 gambar dalam buku sejarah? Adakah kita rela generasi akan datang mengenali burger dan pizza tetapi tidak mengenali lemang dan wajib dan putu piring? Sudah tentu tidak. Oleh itu, pelancongan gastronomi perlu diperkasakan agar makanan tradisional terus hidup, berkembang dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Hadirin yang dikasihi, konkulasinya, apabila nama Malaysia disebut, dunia bukan sahaja mengingati menara yang menjulang tinggi, malah turut mengingati keenakan nasi lemak yang memikat selera, aroma sate yang mengamit rasa dan kemanisan kuih muih tradisional yang menyentuh jiwa. Itulah kuasa pelancongan gastronomi. Ia bukan sekadar mempromosikan makanan tetapi memperkenalkan budaya. Ia bukan sekadar menjana ekonomi tetapi mengangkat maruah bangsa. Ia bukan sekadar menarik pelancong tetapi memartabatkan warisan negara. Sekian, terima kasih.